Lagi besar simpanan kita, lagi besar risikonya kalau tak dijaga. Ramai pemilik bisnes, pesara ataupun profesional berjaya sekalipun ada simpanan puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit, malah jutaan ribu ringgit. Tapi malangnya simpanan tu sering dibiarkan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk cash sahaja. Risikonya mudah terguna tanpa kita sedar. Inflasi makan nilai kekayaan kita sedikit demi sedikit. Walaupun nombor nampak besar, tapi kuasa belinya hilang dalam diam. Sebab tu dulu ada seorang pemilik bisnes alihkan lebih 100,000 beliau kepada 1 kilogram emas. Dan sekarang ni 1 kilogram emas yang sama nilainya lebih 500,000 ringgit. Nilainya jauh lebih tinggi daripada harga sebelum ni. Jadi jelas emas ni benteng kekayaan ataupun kewangan kita. Nilainya lebih selamat dan nilainya makin lama makin meningkat untuk simpanan jangka masa panjang. Penat lelah kita bina simpanan yang besar, jangan biarkan ianya terhakis macam tu je. Alihkan sebahagian besarnya kepada simpanan emas supaya ianya lebih terpelihara. Jadi nak kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.